Yamaha dah tawarkan motor ni dalam 14.5 ribu. Tapi bila dekat setengah kedai, ada yang 17,000, ada yang 18,000, ada yang 18,500. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu lagi lah kita hari ini bersama dengan motosikal seterusnya, dan di hadapan kita ialah sebuah skuter daripada Yamaha, iaitu Yamaha NVX 155. So model ini dilancarkan pada bulan September yang lalu. Ada dua varian, iaitu ABS dan yang ini model SP. Seperti biasa, saya bukan bersorangan sebab nak bagi best daripada respon atau feedback sesebuah motosikal, saya sentiasa ada Rizwan bersama saya. Okey, Cik Rizwan, model ni masa launch kau yang pergi kan? Ya. Kau test masa kat sana ada buat test ride ke? Dia sehari selepas launching. Sehari selepas launching. Maaf lah tadi pandang macam ada orang panggil. Bukan. Okey, so this one model SP. Yeah. Yang tu model ABS. So model SP ni apa yang beza dari Riz? Okey, untuk ciri-ciri utama yang beza dengan ABS, dia dari segi dia punya sistem CVT dia. Sistem CVT. Untuk yang varian ABS, dia pakai CVT biasa. Dia sama je macam model-model NVX V1 dan juga V2. Tapi untuk yang model NVX SP ni, dia punya sistem CVT dia guna jenis Yamaha Electronic CVT. Sistem CVT pada SP ni, dia ada kelebihan dia ada fungsi dia. Okey. Sebelum tu, ada beza tak ada antara harga untuk model biasa ABS tu dengan SP ni? Ada beza. Okey. Untuk harga yang varian ABS ditawarkan pada harga asas 11,998. 12 lah. 12 lah. Okay. Dan untuk model SP ni ditawarkan pada harga asas 14,498. Untuk design dia, varian ABS dan juga varian SP ni dia punya design sama. Okey. Tapi walaupun sama, ada berbezanya. Sebab aku tengok tadi, especially dia daripada, aku minat kat tu yang warna biru dulu. Dia punya apa tu? Visor tu. Tu ada lagi dua kan? Iaitu dia punya ni. Dia punya fender belakang. Lapik kaki. Dan juga sepatutnya untuk SP dia ada winglet. Mana pergi tu? Yang tu kena tanya Yamaha lah. Hilang. Terbang. Winglet terbang. Sebab dia just dilekatkan pakai double tip. Double tip. So ada winglet sepatutnya untuk model SP, tapi dia tak ada lah untuk yang kita test ni. Tapi untuk keempat-empat A-team tu sebenarnya dia just aksesori tambahan je. Okay. So kepada yang beli motor ni, untuk model SP ni dia akan dapat aksesori tu. Okay. Kita balik dari segi design lah. Kau cut sikit kan? Untuk dari segi design, sama je antara kedua-dua varian. Okay. Warna dah tentulah berbeza. Yang untuk SP dia ada warna ni, warna putih. Dia taklah macam putih, tapi dia putih dia ada macam biru-biru. Dia ada bluish sikit lah kan. Satu lagi warna dia warna merah dengan merah grey macam tu lah. Satu untuk yang varian ABS tu dia ada warna kuning biru gelap dan juga warna purple putih. Okay, dari segi enjin dia model lama, model sekarang, aku rasa tak banyak sangat peningkatan kan pada model MVX dulu, MVX sekarang kan. Saya guna enjin yang sama 155cc kan. Ya, sama. Itu dengan enjin terkuasa dia 15.4 horsepower dan nilai torque dia dalam 14.2 Nm off top. Okey, sebenarnya untuk aku secara jujur kan, untuk sebuah skuter kan, aku tak adalah nak memikirkan sangat tentang dia punya apa tu, tentang dia punya number tu, kilowatt dia, Nm dia, aku tak ada ke arah tu sangat. Tapi memang rupanya untuk model ni rupanya ada beza, especially sekali bila adanya yang kau cakap sistem tu, penambahan tu, iaitu yang ada dari segi ada mode tunggangan untuk model ni. Betul. Jadi
rupanya walaupun nampak number je sama, dari segi horsepower pun semua, Newton meter pun sama, dengan adanya sistem baru tu memang power delivery dia berbeza. Ya, betul. Itu sikit. Itu kelebihan antara SP dan juga varian ABS. Untuk SP ni dia ada dua ciri-ciri tambahan. Yang pertama, motor tangan, macam yang saya cakap tu. Yang satu lagi, dia punya butang Y shift. Butang Y shift. Butang kan dia dua kan, sport dengan town. Motor tangan ada dua. Kau tadi naik, beza kan? Untuk kedua-dua mod tu memang ada rasa beza. Untuk yang mod town tu, bila saya bawa, dia biasa je. Dia sama macam bawa varian ABS. Dia punya power delivery pun biasa je. So kalau macam nak santai-santai, nak ride bandar, memang sesuai lah town. Tapi untuk mod sport ni dia berbeza. Dia punya rasa power dia tu dia lebih ringan. Dia memang rasa kan? Memang rasa. Lepas tu kalau kita nak tukar mood dia pun masa riding senang. Dia just tekan je. Lepaskan pinggir, tekan, pulas. Bila kita pulas memang kita akan rasa pick up dia lebih kuat lah. Lebih mudah lah. Aku rasa dia ada rasa beza tu macam kita guna kalau big bike kan, mode biasa dengan mode rain ada beza sikit. Ya, betul. Okey. Aku nak tanya tu yang pasal Y shift tu. Masa kau naik ke kau rasa, masa kau turun daripada Getian Sepah tadi rasa tadi? Okey, untuk Y shift masa kita nak turun bukit, dia boleh perlahankan enjin. Perlahankan motosikal lah. Kita engine braking lah. Engine braking lah. Bila kita tekan, dia boleh mengawalkan lajuan. Kau rasa tak daripada segi putaran RPM, pasal macam dia macam berat sikit masa kita tekan tu? Memang ada rasa. Memang ada rasa. Dan dia ada 3 tahap. Okey. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 lah. Untuk yang 1 dia biasa, untuk yang 2 dia medium, dan untuk yang 3 dia hard, lagi berat. Jadi untuk YSHV dia memang berfungsi untuk kita ambil selekoh dan untuk turun bukit. Bukan itu je. Fungsi YSHV juga membantu motosikal ni mendaki bukit dan juga memotong kenderaan. Okey. Ya, macam kau cakap lah, dia untuk kita connect kereta manual, kita drop gear lah. Ya, betul. Tambah lagi power kita nak lajak tu kan. Top dia kan. Ibarat kita bawa motosikal yang ada gear. Bila kita tekan tu, kita dapat rasa dia punya enjin tu disegalkan semula. RPM tu jadi tinggi lah. Jadi kita sangat mudah lah untuk nak potong kenderaan dan naik bukit. Dari segi riding position, aku rasa tak ada masalah lah. Okay, untuk riding position, dia scooter, selesa. So kalau nak ride jauh pun memang selesa. Lepas tu dia punya tinggi pelana dia 790mm. So far untuk saya tak ada masalah. Aku nak letak kaki kat atas floorboard tu tak ada masalah. Kaki aku luas je walaupun saya 11 ni kan. Tapi cuma untuk jalan jauh, aku ingatkan tadi macam bila aku tak dapat berlujur rasa macam mengganggu. Rupanya tak. Dia punya ergonomik untuk riding position tu memang sangat-sangat sudut aku punya berdiri tu, sudut aku punya duduk apa semua tu dengan kaki dia memang sangat-sangat baik lah. Untuk model ni. So, okay Riz, aku nak cerita tentang ruang barang lah. Dia ada ruang barang bawah seat, tapi nampak macam kecil kan. Helmet muat tak? Saya rasa tak muat. Aku rasa muat. Kita betting. Muat ke tak muat? Tapi saya cuba nak letak, tak muat. Tak boleh tutup. Macam mana kau cara kau letak tu? Mungkin sudut je kau letak macam mana? Tak tahu, saya letak macam biasa je lah. Okey, tunggu sekejap. Contohnya helmet yang ni. Macam mana kau letak tadi? Okey, untuk yang tadi masa saya try, saya letak macam ini. Macam ni, kita cuba. Okey, saya letak macam ini. Tak boleh kan? Okey, sekarang saya cuba Kalau macam ni tak lepas, kita terbalikkan Riz. Tak muat juga kan? Ni sudah. Kita terbalikkan macam ni. Tak boleh boleh Riz. Kena ada usaha sikit. Ni buka dulu visor dia. Macam sikit lagi je. Okey, RM2. Boleh tu. Okey, geng. Sebenarnya nak letak helmet
boleh muat. Tapi satu helmet je. Satu helmet muat. Cuma kita kena adjust sikit lah. Kena Kita terpaksa adjust. terbalikkan helmet tu. Lepas tu kalau siapa yang sayang helmet, kena letak kain lah. Ya Takut betul. calor lah. Ya betul. Kan? So belakang dah cukup muat sebuah helmet, juga barang-barang lain. Ruang depan tu aku nampak macam kecil. Handphone lepas tak? Okay, untuk depan dia lepas satu handphone. Dan dia ada soket USB Type-C. Type-C lah. Jadi kalau nak charge handphone senang lah. Boleh lah. Ada C ke A ke C ke micro ke C ke iPhone ke tak kisah lah. Ya betul. Tu boleh lah. At least senang nak charge. Especially kalau kita nak riding kan. Nak tanya sikit tentang kau naik tadi tu. Ada dapat kata sepanjang kau test ni, berapa top speed dia? Untuk top speed saya dapat dalam 115 kmj. 115. Tu riding position saya menegak lah. Lepas tu bila saya tunduk, saya dapat dalam 123 kmj. Aku, kalau dengan berat aku ni, macam Tuan Ram ni, turun bukit 18 ni Riz. Okay Riz, tangki dia berapa? Okay, untuk tangki dia 5.5 liter. Kecil juga Bagi saya sebagai model V3, kalau boleh upgrade lebih besar lah. Sebab pesaing-pesaing dia pun dah ada yang 10 liter. Kan? Betul-betul. Zaman sekarang ni memang orang naik skuter sport ni pun orang pergi jalan jauh juga. So betul. Kalau kita nak tambah minyak, takutkan kawan ni nak pakai model yang lebih 7, takut dia orang bosan nak menunggu je kan. Ya betul. Okay, penggunaan bahan api bila kau guna mode sport dengan mode town tu, beza tak? Aku rasa beza lah, especially sebab bila mode sport kau nak perah je kan. Dia lebih galak lah. Dia memang ada beza. Untuk town tu dia lebih menjimatkan lah. Tapi untuk sport tu, bila biasa kalau kita pakai sport lagi galak kan, macam lagi galak lah kan. So penggunaan bahan api tu lagi cepat. Tu basic lah. Dan untuk penggunaan bahan api, masa saya isi full, dia boleh pergi dalam 150. Betul So juga. kalau kita bawa santai-santai je lah. Bawa leha-leha je lah kan. Bawa relax-relax kan. Okay. Tapi macam saya cakap lah, untuk model ni, dia punya tangki bahan api Still kecil. kecil. Ya, aku rasa pun it's very small. Untuk model SP ni, panel meter dia pakai TFT. Dan untuk yang ABS tu, dia masih lagi digital. Okay, betul. Dan untuk TFT, dia banyak function lah. Okay. Dia ada 3 jenis paparan. Dia biasa yang macam saya guna ni. Satu ni dia agak banyak info-info lah. Lepas tu yang kedua dia simple. Dan yang ketiga dia lebih kurang macam yang paparan nombor 1, tapi dia ada lap timer. Wow. Jadi kalau nak main track, boleh pakai paparan yang nombor 3. Kita meter track kecil je lah kan. Dan untuk tukar paparannya, kat panel sebelah kiri ni, dia ada satu butang gambar home. Tekanlah lama kat situ. Dekat bahagian meter pula kita boleh check cuaca. Lepas tu kita boleh on off traction control. Dia ada GPS. So meter ni dia boleh sambung dengan wire connect lah. Lepas tu dekat dalam ni juga kita boleh adjust dia punya warna background. Dia ada background tu. Dia ada warna hitam dan juga warna putih. I see. Banyak berlaku kan, untuk model yang macam sekarang ni nampak sporty pendek ni kan, walaupun parameter dia nampak TFT tu, pada pendapat aku lah, pada pendapat saya tuan-tuan semua, dia punya apa tu, size dia tu still kecil lagi lah. Size paparan tu dia macam besar sikit pada kat atas Shango je. Size tu kan berapa inci tu kan. Sedangkan kalau boleh lah biar besar lah, biar besar, full colour, selebih jelas dan lebih nampak moden lah. Okay. Tapi untuk saya, untuk size ni bagi saya dah okey. Masih nampak info-info yang ada kat situ. Okey, dari segi handling. Okey. Kalau saya bawa motor ni time jalan kering, jalan time panas kan, biasa suhu jalan tinggi, memang stabil. Sedap lah. Tapi bila bawa time hujan, time nak ambil corner, ada rasa bergoyang sikit lah. Mungkin dari segi sudut tayar, jenis tayar stok dia mungkin. Dan juga tadi masa kau ride tadi tu, kau ada kata ada gangguan sikit masa kau turun bukit tu. Sebab apa? Masa saya bawa laju kan, so time tu tahap kelajuan saya dalam 90. Bila saya tekan butang wire shoe, memang engine brake itu dia kuat. Bila saya pakai tahap 3, ada terasa macam bergoyang. Tu masa hujan lah, waktu hujan lah.
Tapi bila masa tak hujan, jalan kering, dia tak rasa lah. Okay, untuk suspension, depan dia pakai fork teleskopik, belakang dia pakai ada tank tu. Cuma untuk suspension belakang dia rasa agak keras sikit. Keras penyentakannya. Bila saya langgar pumping yang kuning-kuning tu, yang kecil-kecil tu, memang terasa gegaran kuat. Dia tu Tutup macam tu. Betul-betul. Okey, bila aku dah sampai suspension belakang tu, yang dia punya tank tu warna gold tu kan, aku rasa macam, tak tahu, mungkin pendapat saya lah kan, kawan-kawan semua tengok macam mana tentang model SP ni, dia punya bracket untuk plate tu dengan dia punya apa tu, fender tu colour gold kan, aku kurang minat lah. Aku lebih minat warna hitam lah. Tu dia ada gold tiba-tiba kat sini kan. Tapi itu pandangan aku lah. Tapi untuk saya lagi suka kalau pakai yang standard. Sebabnya pakai yang aksesori yang ni terasa apa ni, air naik belakang. Rasa air? Rasa air. Okey, faham. Sebab bila saya tengok belakang pun, alamak, kotor. Seat kotor, cover belakang tu kotor. Okey. Itu antara yang boleh dibincangkan oleh pihak Holiong lah kan. Okey. Rizwan, nak tanya sikit lah tentang dia punya sistem pencahayaan dia kan. Daripada belakang, aku tengok kau bawa tadi memang cukup jelas. Dia punya signal jenis LED tu. Dan aku minat dengan dia punya design lampu belakang tu. Dia nampak macam model sport lah. Ya, dia inspirasikan daripada model Sportbike Yamaha. I see. Biasa kalau kita tengok 125 LCFI pun, Y16 pun, the design lampu belakang tu pun lebih kurang. Macam R7 pun dia. Macam R7. Jadi lampu belakang tu dia nampak unik lah. Betul. Nampak sporty kan. Nampak sporty lah. Nampak garang lah. Lampu depan jenis LED. Tapi yang ni ada apa, double projector. Yang ni dia pakai lampu dual projector LED. So cukup terang Cukup terang lah. Dia antara salah satu ciri penambahan yang ada pada VT lah. Sebab yang untuk V1 dengan V2 dia pakai LED saja. Yang ni dia projector LED. I see. Dan dia ada lampu DRL. Okey. Jadi untuk tunggangan pada waktu malam, terang jelas. Dia ada lebih sikit daripada model lama. Dia ada lebih sikit. Lepas tu dia punya design depannya memang bagi saya lebih agresif. Sebab tadi masa kita dekat highway tadi, aku nampak ada NVX sama try potong gawang. Macam nak tengok lah kan. Aku kat depan kan, memang nampak antara dua motor kau dengan motor yang lama tu yang beza. Motor kau pula V3 ni dengan I think dia bawa V1 kot, memang sangat beza lah. Untuk berat, model ABS dan juga SP pun ada perbezaan. Yang ni lebih ringan? Yang ni lebih berat. Lebih berat. Yang ni 130 kg. Kalau tu nak tekan. Okey. 130? 30 kg. Yang ABS? Yang ABS tu dalam 100. Tak sampai tu 30 lah. Tak sampai lah. Tapi lebih ada ringan. beza lah. Dia lebih ringan sikit lah. Dan untuk dia punya minyak enjin pun berbeza. Yang ABS 1 liter. Yang ini 1.1 liter. 1.1 liter. Beza. Sikit je. Kita dah mungkin dah sampai ke penghujung dah. Dari keseluruhannya, kau dah test selama 3 hari ni, apa yang kau paling puas hati dan apa yang kau paling rasa boleh dipertingkatkan lagi? Kan? Okey, untuk riding position bagi saya okey. Tak ada masalah. Dia benda aku kau nak bawa dekat pun okey, nak bawa jauh pun okey. Lepas tu dia punya ciri-ciri teknologi yang ada pun not bad. Okay. Cuma saya harap Yamaha dapat pertingkatkan dari segi suspension belakang. Betul. Supaya tak terlalu keras. Yang tu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi harga. Kelemahan dia. Sebab Yamaha dah tawarkan motor ni dalam 14.5 ribu. Tapi bila dekat setengah kedai, ada yang 17,000, ada yang 18,000, ada yang 18,500. Oh ya? Itulah dia masalahnya yang macam tak dapat diselesaikan. Masalah yang berlaku kan. Sebabnya untuk motosikal kita tak ada kawalan harga. Ada beza dengan kereta. Tapi kita sebagai pengguna kita kena bijak lah. Pergi satu kedai untuk buat survey. Sebab ada je harga yang ditawarkan tak terlalu mahal kat kedai. Kena pandai-pandai lah kan. Jadi kita lah sebagai pengguna kena pandai fikir. Kena bijak fikir. Okey, terima kasih kawan-kawan semua. Telah serba sikit kita orang punya perkongsian lah yang tak seberapa, kita orang tak ada pandai sangat kan, tapi kita cuba sebaik mungkin berdasarkan pengalaman kita orang. Banyak orang tanya tentang bila kita test motor tu, tanya kita
penyelenggaraan lah, tanya tentang macam mana bila dia punya spare part dan semua. Kita orang dapat test motor untuk pelbagai model tak lama. Ada yang dapat 3 hari, ada dapat paling lama pun mungkin 6 hari kan, seminggu paling lama. So berdasarkan seminggu tu lah kita test hari-hari dekat KL, kita test dekat jam, kita test dekat highway, kita test dekat tempat-tempat bukit, berdasarkan yang duration ataupun jangka masa yang kita dapat dia. Jadi report yang kita orang share tu, report yang kita orang kongsikan berdasarkan hari yang kita orang test. Kalau dapat test yang long term itu mungkin berbeza lah daripada segi kongsian tu kan. Tapi kalau kawan-kawan nak tanya pasal maintenance untuk jaga masa panjang, lebih baik tanya pada pemilik motor Yamaha NVX lah. Jadi diorang lebih tahu. Betul. Sebab diorang dah bawa motor ni lama, dah bertahun-tahun, jadi diorang lebih faham lah. Ataupun kalau ada bengkel yang you guys percaya, dia punya mekanik ke owner dia orang yang jujur, boleh juga pergi terus, kan? Jumpa dia orang, tanya macam mana model ni kan. Kita orang just base apa yang kita dapat untuk jangka masa yang sangat-sangat terhad. Okey. Terima kasih kawan-kawan semua bertemu dengan kita daripada ruangan lain atau motosikal yang lain. Terima kasih banyak-banyak atas doa, atas sokongan selama ini, dan kita pun dah masuk ke tahun ke-40 RR. Terima kasih kepada semua clients kita, semua pembaca, semua yang terus percaya pada usaha Allahyarham MYB, hingga kepada sekarang bos kita Dr. Yusri. Dan tanpa kalian, kita pun tak dapatlah kita berkarya ataupun meneruskan tugas kita. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe dan like video ini, dan juga tekan butang lonceng kat bawah, percuma saja. Okey.